Hey guys, welcome back to channel MA Vlog. Okay, aku sekarang ni baru habis kerja. So ni sebab family aku suruh balik awal sikit sebab malam nak gerak ke Terengganu. 3 hari 2 malam lah, Jumaat, Sabtu, Ahad. So macam family aku ni dia gerak malam ni lah. So aku akan rekod buat vlog ni sepanjang aku pergi Terengganu tu lah. Okay guys, jumpa di sana. Okay guys, sekarang ni aku dah siap dah, pakai baju semua, aku dah siap. So lagi setengah jam macam tu, 8.30 kita orang gerak. Akan sampai ni kita orang gerak slow. So mungkin sampai dalam lewat malam macam tu 12 ke atas lah, 1, 2, 3 pagi macam tu sampai aku rasanya. So nanti aku sampai sana aku akan teruskan lagi rekod untuk buat vlog ni. Okay. Sekarang ni kita dah habis makan sebab aku tak sempat rekod tadi sebab aku tengah barai tadi. So sekarang kita nak gerak balik, bukan balik rumah balik nak gerak pergi Terengganu ni. Nak makan tadi. So aku ada sempat beli barang sikit untuk simpan hari. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat homestay ni. Payah jugalah nak cari tempat di dalam. Tak ada dalam mana. Di dalam lorong, lepas tu dalam lorong. Susah sikit lah nak cari ni. Sebenarnya bukannya pergi Terengganu ni saja je. Ada sebabnya. Nanti aku akan fullkan bila dah siap vlog ni, aku akan post kat YouTube. Tu dekat MA Vlog nanti. Aku tak boleh beritahu sekarang, nanti kan pisang nanti kan. Okay. Okay guys, ni adalah hari pertama. Aku akan rekod untuk vlog. Untuk aku habiskan vlog ni. Dan aku akan tunjuk lah kat korang apa yang aku buat dekat Terengganu ni, apa semua. Okay, tu saja kot. Aku tak ada nak cakap banyak sangat kot. Sebab aku tengah rabak sebenarnya, tengah barai ni. Okay. Hey guys, sorry aku tak apa-apa rekod hari ni tadi. So aku tengah sibuk ambil gambar tadi. Dan jadinya sekarang ni tengah on the way untuk balik homestay. Itulah. Okay guys, aku dah sampai dekat pantai apa Gip? Aku tak tahu. Oh yang aku tahu pantai ni apa? Yang aku tahu pantai Pantai Kemamam. Kemaman. Oh, Kemaman. Silap aku. Kemamam tu kemam. Okay guys, kita dah sampai dekat pantai Kemaman. Pantai ni tak tahu nama pantai ni pantai apa, tapi dekat Kemaman. Okay, kalau kita tengok kat sini, pantai dia memang sangat cantik ya. Cantik. Nampak tak? Dia ada slang cantik ya. Tapi bukan Syahsa Solero macam cantik macam comel. Okay, kat sini kau tengok pantai. Cun nampak pantai dia. Tapi kat sini memang pantai nice. Dan kalau korang jenis yang minat untuk ambil gambar ke, kalau korang minat nak photoshoot ke apa ke kan, boleh datang sini, sangat-sangat recommended. Hari kita bawa kamera. Actually ni bukan kamera sendiri lah, kamera member kita pinjam je kan. Okay lah, apa pun jumpa next time. Jumpa kejap lagi.
Tambah sikit jom. Kau buat apa? Ha? Saya seluar. Basic semua. What up guys? Okay, so sekarang ni macam kenal je. Nak gambar, nak selfie dah selfie. Geli-geli. Okay, so sekarang ni Okay, sekarang lagi Ha. tengah cari makan. Tengok kita nak tengok makan apa yang ada kat sini. Kalau ada yang sedap ke tak sedap ke, kita tengoklah apa yang ada. Dia yang paling special, dia cuci mata guys. Okay guys. Okay guys, sini aku ada beli air kopi ais dengan tak tahu lah apa benda ni. Diorang kata nama kuih ni kuih ropa. Kuih ropa. Dan ada yang kata rasa dia lebih kurang macam murtabak. So, macam mana hari ni? Seronok tak seronok? Belum puas lagi. Tunggu untuk esok lusa ni. Esok lusa. Okay, esok lusa tengok nanti kita pergi mana pula. Okay, bye. Hello guys. Okay, sekarang ni aku memang tak sempat buat waktu boleh balik. Aku dah barai hari ni sikit. Balik sikit sebab aku dah rasa macam lengur sikit dah badan pun rasa mau. So sekarang ni family aku je lah ada dekat homestay ni. Yang lain semua pergi ke rumah bapaknya. Yang sepupu aku tadi tu Akib pun dia sekarang ni pergi rumah bapaknya ajak makan semua. Tapi kecuali family aku tak. So okay, sampai sini sajalah vlog aku untuk hari ni. So kita tunggu untuk Terengganu Day 2. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Subscribe MA Vlog guys. Dan juga subscribe Mirul Azim untuk short film dan lain-lain. Dan aku akan siapkan untuk video yang terbaru Mirul Azim. Okay, bye.